Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Baru-baru ini SM Collector telah pergi ke Toys R Us yang terletak di Jayawan, Petaling Jaya bagi mencari Beyblade terbaru SM. Setibanya SM di sana, SM dapat lihat Toys R Us ini ada menjual beberapa Beyblade yang berasal daripada siri Chozy. Antara Beyblade yang ada jual di sana termasuklah Emperor Phonius, Z Achilles, Bloody Longinus, Archer Hercules dan juga aksesori lain. Jadi untuk kali ini, SM akan beli Archer Hercules untuk digunakan pakai bagi sesi review dan unboxing untuk video kali ini. Ini dia Beyblade terbaru SM Collector, Archer Hercules. Archer Hercules merupakan Beyblade Rise Spin jenis stamina yang menggunakan Chozy layer system. Beyblade ini dimiliki oleh Haijin Oh dan telah membuat kemunculan pertamanya dalam Beyblade Burst Turbo ataupun Beyblade Chozy episod 9. Dari segi rekaan dia punya packaging tu, seperti kita tahu, Beyblade jenis Chozy ni banyak menggunakan rekaan bentuk silinder yang menggunakan juga plastik transparent, di mana kita boleh lihat sendiri bentuk Beyblade tu daripada luar. Dari segi saiz tu, dia punya saiz tu lebih kurang sama dengan packaging Emperor Phonius. Dan seperti biasa, untuk pastikan produk yang anda beli ni ori atau tidak, pastikan terdapatnya logo Takaratomi di bahagian atas sebelah kanan packaging ini. Untuk parts pertama, kita ada dia punya layer, dan layer yang dipakai oleh Archer Hercules adalah Energy Layer Hercules H4. Dari segi rekaan layer ini, bahagian atas dan bawah ni kita nampak macam ada bentuk bow and arrow. Dia ada macam tempat memanah tu bahagian atas dan bawah. Dan bahagian ni dia punya parts tu adalah part besi. Di bahagian tengah-tengah pula kita ada ukiran ataupun gambar singa. Rekaan singa di bahagian tengah-tengah ni merupakan satu representatif yang mengatakan ini adalah image bagi Hercules yang merupakan legenda yang telah diambil daripada Greek mythology. Menarik tentang layer Hercules ni, dia punya bahagian atas bawah ni yang arrow ni dia ada gimmick di mana dia punya parts ni dia boleh extend atas dan bawah. Disebabkan rekaan layer ni macam ni, bila dipakai dalam battle, secara tak langsung dia telah meningkatkan daya ketahanan dia. Maknanya defense dia boleh katakan agak hebat dan juga tinggi bila kita pakai dalam battle.
Tapi dari segi gimmick dia, yang bahagian bow atas dan bawah ni, bila kita pakai dalam battle, sebenarnya apa yang Action dapat lihat, dia tak nampak sangat apa dia punya impact tu. Tapi overall layer ni bagus lah, sebab defend dia bagus dan dia susah nak burst. Ok, seterusnya kita akan tengok dia punya disc. Forge disc yang dipakai oleh Beyblade ni adalah Forge disc nombor 13. Ok, sejujurnya bagi SM, untuk Forge disc nombor 13 ni dia tak ada special mana pun, sebab disc ni dia agak ringan. Dan dia punya ringan tu, dia lagi ringan daripada Forge disc nombor 6. Bagi mereka yang beli Beyblade Archer Hercules ni, SM sarankan bagi dia punya Forge disc tu, better lah tukar ke Forge disc yang lebih berat. Tapi untuk dijadikan sebagai koleksi, ok lah, sebab rekaan nombor 13 ni pun agak cantik. Tapi kalau nak pakai untuk battle, tukarlah Forge disc yang lebih berat. Seterusnya kita akan beralih ke part yang ketiga, iaitu bahagian driver dia. Beyblade ini menggunakan driver Eternal. Driver Eternal ni dikatakan merupakan satu combination di antara driver Revolve dan juga bearing. So bila dua driver ni bergabung, terhasillah driver Eternal ni. Driver Eternal ni sebenarnya dia lebih pendek. Dia pendek sikit berbanding dengan driver chosen yang lain. Secara teorinya, ini bagi menghalang oponen kita punya layer untuk menyerang kita punya driver. Kalau tengok dekat bahagian bawah ni, dia ada macam bentuk bulat, tapi dia tak flat, dia ada sedikit melengkung. Dan rekaan bulat yang macam pinggan kat bawah ni, dia membantu untuk mengurangkan friction bila kita main dalam stadium tu. Ini membantu meningkatkan stamina dia dan meningkatkan lagi ketahanan dia daripada burst. Kesimpulannya, apabila kita guna driver Eternal ni, Beyblade kita akan mampu berpusing lebih lama dalam sesuatu perlawanan. Sekarang, jom kita tengok macam mana kita punya Archer Hercules ni beraksi di dalam gelanggang. Check it out. 3, 2, 1, shoot. Pandu kita. 3, 2, 1, shoot. Launcher kau. Okey. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Setelah dapat banyak respon dan komen daripada penonton di luar sana, akhirnya SM telah decide untuk buatlah video yang ada muka SM. Ini bukan satu keputusan yang mudah bagi SM, sebab sejujurnya SM adalah seorang yang sangat-sangat pemalu. Jadi selepas ini SM akan cuba untuk menghasilkan lebih banyak video yang ala vlogging, yang akan memaparkanlah muka SM dalam video tu. Jadi SM harap sangatlah anda semua dapat memberikan sokongan yang terbaik kepada channel SM ni, dan insyaAllah SM Collector juga akan buat yang terbaik untuk anda semua. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.